Serius lah, Safa? Aku pernah ambil gambar dengan dia lah. Baik, kita sambung pada main topik. Weh, dalam ni ada camper ke? Tahu camper? Camper orang Melayu panggil kapok baruih. Kapok baruih ni, yang sapu atas kulit, dia boleh meresap masuk ke dalam kulit, masuk dalam darah. Anything yang senang masuk dalam darah boleh menyebabkan systemic toxicity. Ni maksud dia, ke mana darah tu bawa camper seluruh badan, selagi ada salur darah, ke situlah camper boleh pergi. Contohnya, organ, jantung, paru-paru, pankreas, thyroid. Kalau kita hidu camper kapur baruih, sama juga. Camper tu akan masuk dekat paru-paru, banyak gila salur darah. Pulmonary bed, pulmonary capillaries, pulmonary artery, pulmonary vein, arterial, venule, banyak gila. So dia tetap akan masuk dalam salur darah. Dan paling membimbangkan, camper ni masuk dalam otak kita. Camper adalah bahan yang boleh manipulate kita punya saraf. Otak pun saraf juga. Segala bahan kimia dekat otak kita panggil neurotransmitter pun boleh berubah. Sebab itulah ada kajian budak-budak, terutamanya bawah 15 bulan, hang sapu ke ataupun hang bagi dalam bentuk inhaler sekalipun yang ada kapur baruih, berapa ramai kena seizure. Generalized tonic-clonic seizure. Ini satu lagi kes, umur 15 bulan, kena seizure. Wanita hamil. Ni seorang lagi. Camper ataupun kapur baruih, bila dia masuk dalam salur darah mak kan berhubung terus dengan salur darah anak melalui placenta ataupun uri. Apa yang ada dalam darah mak kemungkinan boleh cross masuk ke dalam darah si baby. Walaupun tak ada human study, animal study, camper ni dia dalam golongan teratogenik. Hang tahu apa maksud teratogenik? Teratogenik tu maksudnya anything ubat ke herba ke yang boleh kacau baby development dalam perut mak. Contoh kes teratogenik. Contoh pernah nampak baby tangan pendek macam ni, kaki pendek. Fokomila kita panggil. Disebabkan perubatan. Contoh ubat thalidomide yang menggagalkan pembesaran tangan dan kaki. Ni satu lagi, jantung berlubang. Congenital septal defect. Antara kes juga teratogenik. Masalah saraf yang boleh menyebabkan cerebral palsy, buta, pekak, anything yang kacau pembesaran janin disebabkan oleh benda luar, yang tu kita panggil teratogenik. Kapur baruih antara punca dia. Walaupun tak ada human study, yang ni lebih pada animal study, tetapi hati-hatilah. Habis tu kita tak boleh hidu lah inhaler herbs Thailand ni. Siapa kena tak boleh? Aku siap ada dua lagi. Apa dengar tak point aku mula-mula dalam video ni? Aku bagi tahu siapa? Dua golongan saja kena hati-hati. Satu adalah baby, bawah umur 15 bulan, bawah 18 bulan. Lepas tu pregnant mom, lepas tu tempoh penyusuan ataupun baby mak tengah menyusu. Elakkan camper. Tiga golongan ni saja kena elakkan camper. Camper ni bukan semuanya buruk. Ada juga kebaikan camper. Contoh kajian, camper pernah digunakan untuk orang yang ada masalah hypotension. Hypo, rendah darah. Ada manfaat camper. Yang ada sakit-sakit ada kaitan dengan musculoskeletal. Maksudnya otak lah. Camper membantu. Sebab camper ni bukan setakat dia regulate kita punya saraf. Dia ada cooling effect dan warm effect. Benda tu anti radang. Pain modulator. Ada kegunaan camper. Alah, tak payah ambil contoh jauh-jauh. Tu, vapor rub tu yang ada camper. Apa gosok kat dada, kurang batuk, sesemua makin better. Memang ada kajian ni, tahun 2010 punya study. Bantu batuk, bantu untuk nasal block, bantu untuk yang susah nak tidur, segarkan pernafasan pun bantu. Tak ada masalah camper sebenarnya. Kapur baruih banyak manfaat dia. Dan camper boleh jadi penyakit kalau kau tak tahu nak guna. Aku dah explain sebelum ni kan. Kaki resdung, hidung tersumbat. Yang ni lagi lembut Orang suka yang mana? Hijau ke putih? Try komen.